Hello. Oh? Azwa ya? Saya. Macam mana bisnes sekarang? Okey lah, Alhamdulillah. FBS macam mana okey? Okey, tapi saya tak adalah run selalu sangat kan. Ya. Okey, saya daripada belajar tu sampai hari ni saya selesai dekat 4,000. Oh. Tadi. Cuma bukan run hari-hari lah kan? Tak. Hello? Terputus ya? Saya nak tanya, run hari apa ya? Hari Jumaat, Sabtu. Okey. Lepas tu hari kerja ada hari Selasa ke Rabu macam tu lah. Okey, kalau hari Sabtu Ahad biasanya run mobile sahaja ke ataupun mobile and device? Dua-dua lah yang macam belajar tu desktop apa dengan mobile tu. Okey, kalau hari Sabtu Ahad bagus kita buat mobile sahaja. Sebab orang tak main komputer. Ya mungkin. Main juga tapi tak ramai sebab hari cuti jadi mereka banyak keluar. Tapi phone tetap bersama dia orang. Ya? Phone lah maksudnya mereka okey, faham. Ya. Lepas tu kan masa saya belajar tu like saya 200 lebih kan? Ya. So sekarang dah 900. Ya. Daripada buat FBX sendiri ya? Mula-mula saya dah buat FBX tapi saya tak ingat saya guna saja purple light yang tu kan? Ya. So masa tu 200 lebih lah masa saya pergi belajar tu. Ya. Dalam 200 lebih tapi masa tu tak ada seat pun lagi. Ya. So selepas belajar tu saya guna suggested post tu lah light dah naik 900. Hari ni dah 900. Suggested post yang macam saya ajar tu ke? Ya saya. Okey. Okey, tahniah. So okey lah kalau saya tak ada run ads pun bila saya upload ada orang tanya-tanya kan. Ya sebab targeted audience lah kan. Dah ramai dah kan. Jual tudung kan? Tudung. Tudung lagu tu lah. Okey. Selamat berjaya lah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.